saya Ira Khan. Hari ini saya nak bawa kat korang semua sebuah rumah yang sesuai untuk dijadikan lokasi penggambaran. Okey, jom. Luas juga kawasan dia Jom kita pergi tengok rumah pula. Ada swimming pool lah. Wah. Korang tahu tak, selain daripada tempat syuting, dekat sini juga boleh buat untuk homestay tau. So boleh keluarga boleh mandi ramai-ramai. Sambil BBQ, kita boleh mandi ramai-ramai. Jom masuk dalam rumah pula. Mai cepat-cepat masuk. Inilah ruang tamu dia. Luas, selesa dan cantik kan? Apa lagi? Jom kita pergi tengok dapur pula. Ni dia ruang makan. Kat sini dia sediakan penapis air, lain-lain lagi. Kat sini pula ada bilik yang sesuai untuk dijadikan tempat wardrobe, tempat makeup dan macam-macam lagi. Sebab kat sini sebelah dia ada bilik air. Jom kita naik atas pula. Jom kita tengok bilik utama. Bilik ni simple je, tapi dia lengkap dengan bilik air sekali tau. Okey, kita pergi dekat bilik nombor 2. Bilik ni kita sediakan katil-katil single supaya orang tidur tak nak berhimpit. Dan kita pergi bilik nombor 3. Selesa sangat. Ada kipas, ada aircon. Dan juga ada bilik air. Lepas tu, kita boleh bersantai ambil angin dekat beranda ni. Segarnya. Hai guys, itulah keadaan rumah yang Ira tunjuk dekat korang. So, siapa-siapa yang berminat nak buat homestay ataupun untuk nak buat tempat penggambaran, boleh hubungi nombor dekat bawah. Thank you.